Selamat kembali ke dunia Yop. Yop. Ya, selamat kembali ke dunia Yop. Tengok ni macam ni. Ya, dunia Yop. Maksudnya itulah dunianya. Menghala. Menuju ke hadapan. Ya, menuju ke hadapan. Menuju ke langit, ke langit. Ya. Langit lain pula. Ni Yop. Yop pasal zaman bila jenis style-style macam ni? Zaman-zaman buat boleh. Buat boleh. Jadi kalau style jenis macam ni Yop, maksudnya melambangkan apa Yop? Budaya, betul Yop. Jadi budaya orang kata budaya orang Kelantan. Budaya orang Kelantan. Jadi nak nampak imej budaya Kelantan mesti kena ada imej. Betul. Jadi kalau Yop ini budaya apa ni? Budaya zombie pula Yop. Zomba kampung baru pergi ke bandar Yop. Pakai topi ya dengan baju macam ni. Nak kata pergi sejik pakai topi Yop. Kalau Yop pakai songkok dia macam ustaz balik kampung. Tok Imam balik Tok Imam mana buat video Yop. Okey Yop. Jadi kita teruskan lagi sambil-sambil kita santai ni Yop. Ya, jadi soalan daripada sahabat lagi banyak ke Yop? Soalan yang diorang nanya ni Yop. Okey, yang soalan ni dia tanya macam mana pendawaian, wiring, pelak switch soket OLED 13M yang macam tu kat rumah-rumah tu. Bahagian apa ni Yop? Bahagian elektrik juga. Oh lah, elektrik lagi Yop deh. Maksudnya kita punya peminat suka elektrik lah Yop. Oh, elektrik juga Yop. Sebab Yop, elektrik ni memang kata satu keperluan dalam rumah Yop. Betul tak Yop? Jadi elektrik ni bahaya Yop. Ni panas petir ni tu Yop. Okey Yop. Jadi sahabat kita tanya lagi tentang asas. Macam mana wiring plug yang dinding rumah kita tu hadir elektrik dia. Betul. Jadi zaman dulu Yop pasal sebelum kita masuk cerita yang pasal soket ni Yop, pendawaian soket, apa beza yang Yop boleh cerita dulu zaman-zaman Yop kecil dulu? Wiring yang asal dulu yang di kampung dengan wiring yang moden yang sekarang dia. Dari segi pandangan mata. Yop nampak perbezaan paling ketara dulu dia tiada masuk dalam pipe conduit. Pipe conduit. Jadi Yop boleh nampak. Yop boleh nampak pendawaian dia. Payah wayar. Nampak kabel. Dulu kabel melekat kat papan kayu. Ya, contoh itu dia ada klip timah kan. Banyak macam ni. Ni Yop dulu lukis Yop. Betul tak Yop? Ui. Ini rasanya orang yang buat ni memang betul-betul main tarik wire lah. Adakah macam ni Yop? Betul-betul. Nampak sedikit-sedikit. Ni dia pakai apa Yop? Ini dia pakai timah ni. Timah kacil ke timah Yop? Timah yang klip lah. Ya, dia panggil timah. Timah ni bukan timah orang ya. Timah klip lah panggil. Lagi ada satu klip tu, Yop nampak. Konsep dia kena apa Yop? Kena paku Yop. Kalau rumah tu siming lah kita paku. Kalau rumah dinding. Betul. Ada satu tu Yop nampak macam ni. Macam mana Yop? Macam ni. Dia bulat macam ni. Lepas tu paku tengah ni. Lepas tu letak kabel tu macam ni. Lepas tu dia lipat masuk macam ada ruang kat sini. Ada macam lock dia. Ni kira macam paku lah. Ini dia macam klip ni lembut. Tapi dia boleh pegang kabel sebanyak 6 wires. Ready je. Tapi kalau banyak, letaklah rapat-rapat. Lawa lah kalau dulu punya style ni. Memang skill buat wiring ni. Tapi dengan teknologi, dengan model sekarang ni Yop. Macam mana Yop pula? Okey, kalau dinding. Contohnya dinding. Macam mana pula? Yop pernah tengok orang buat wiring dekat rumah Yop. Cina tu. Masih guna yang klip ni. Konsep timah ni. Tahun 1986. 1986. Yop pun belum lahir kan? Lahir. Belum lagi. Dah pakai ni. Yop tengok, Yop perhati je dia buat wiring. Bila jatuh paku kecil tu, Yop tolong kutip, Yop bagi kat dia balik. Paku kecil tu kadang melekat, kadang tak melekat dia jatuh. Ya, jatuh. Sebab timah ni adalah satu bahan logam tapi dia lembut. Yes. Nak lukis apa jadi? Yuk nak buat apa tadi nak cerita kata tu yang 1980 apa lah? 86. 86 lah. Nak berkata cerita yang orang yang wiring jatuh paku tu. Okey. Jadi soalan dia Yop. Yang ni Yop cerita wiring yang zaman dahulunya, konsep yang biasa yang kita tengok dekat rumah-rumah. Betul. Yang
kata zaman-zaman dulu yuk. Open je tu kan. Bukanlah zaman-zaman Tak ada. 1,500 yuk. Yang kata 80-an, 70-an yang kekal tentang wiring ni maksudnya permukaan. Maksudnya permukaan. Sebelum merdeka lah. Biasa yuk. Jadi permukaan ni orang nampak lah yuk. Okey, jadi soalan kepada yuk ni, yang zaman sekarang ni yuk, wiring boleh nampak lagi tak macam ni yuk? Tak ada nampak dah. Jadi dia terus macam mana yuk? Dia terus masuk dalam conduit. Keluar je Ni terus. dulu ni adalah kayu yuk, rumah kita banyak kayu. Betul, lekat kat Sekarang kayu. ni jenis simeh. Konkrit yuk. Jadi tiba-tiba ada soket tepi dinding. Terkeluar je satu kaki daripada lantai. Ya, jadi kalau sahabat balik kampung, kemungkinan ada lagi yuk macam ni. Ada jadi lagi. kalau sahabat dah kata hidup dalam dunia moden sekarang ni, dia hanya nampak kepala soket saja yuk. Betul tak? Tiba-tiba wiring tak nampak. Wire tak nampak. Kadang-kadang macam ni pun boleh Ini orang cakap menipu buat wiring ni. Keluar ini je. Oh, keluar. Tapi Cucuk ada ada elektrik. elektrik. Ini Rupanya wire kat dalam. ya, jadi pembukaan dia macam ni dulu yuk. Betul. Jadi kita dah jelas macam ni yuk. Kita padang, kita terus pada Maksudnya soalan kita. mengikut peredaran zaman lah ya. Peredaran zaman yuk. Asalnya wireman yang yuk jumpa tu agaknya dah meninggal kot. Meninggal mesti dah yuk zaman. Yang yuk cerita. Yuk masa tu budak lagi dia janam. Dia pun dah Dia tua. muda. Oh, muda lagi masa tu. Kalau yuk dah tua di masa tu. Dia memang umur panjang. Kalau umur panjang yuk dapat jumpa dia lagi lah. Oh, memang apek. Oh, apek. Yes. Jadi kita teruskan lagi soalan yang yuk tanya tadi adalah Lita kuasa. Lita kuasa, macam berkuasa ke apa ni? Kalau orang kampung cakap pelak. Pelak. P-L-U-G. Pelak. Boleh ke? Bunyi macam tu. Boleh lah pelak kot. Pelak. Nak Maksudnya bahasa kita ikut standard lah. Takut orang sekarang tak faham. Tapi orang pelak-pelak ni. Ataupun SSO 13M. Tak apa yuk. Yang penting bahasa yang kita ni, budaya yang kita duduk heboh ni, pelak pun pelak lah yuk. Mana yang supaya kita faham lah kan? Jadi kalau yuk tanya SSO, nak tanya yuk, apa yang SSO 13A ni yuk? 13A tu maksudnya singkatan dia. Swiss Socket Outlet 13M. Maksudnya gunakan Swiss. Ini bahasa nak pergi ke Lita kuasa yuk deh. Betul. Oh, kalau yang ni sahabat boleh faham dah. Oh, rupanya duk main cucuk. Rupanya dia panggil Swiss Socket Outlet. Swiss Socket Outlet 13A. Apa nama dia dah ada dah? Dah ada. Tapi bahasa kebahasaan bahagian elektrik Lita kuasa yuk deh. Lita kuasa 13 arus. 13M. 13 arus. 13 arus. Oh, yuk tu tak apalah. Yuk pergi kursus 2 tahun. Kalau yuk kursus 2 tahun, yuk bolehlah sembah. Yang sahabat ni duduk rumah je yuk. Goreng telur je kat rumah yuk. Bukan bahagian elektrik. Jadi asas dia macam tu yuk eh. Okey yuk. Jadi untuk dapatkan Lita kuasa ni yuk, dia memerlukan bahan yuk. Bahan ni orang kata kabel. Bahan ni kalau bidang masakan ni, apa bahan yang nak masak ni? Tumisan. Jadi Lita kuasa ni apa yang benda yang berkaitan dengan dia? Satu kabel 2.5. Kabel 2.5 mm. Satu coil. Satu coil. Nak tarik lah macam ni. Satu coil. Satu gelung. Maksudnya satu. Beli satu coil lah. Satu gelung. 90 meter kan? Satu gelung. Gelung. U. Gelung. Okey. Itu kabel hijau. Warna dekat sini. Kabel hitam. Hitam. Satu unit warna apa? Red, yellow, blue. Oh, nak buat 3 color gitu? Salah satulah. Ambil satu je dulu. Merah. Merah. Diorang ni suka merah-merah ni yuk. Atau kuning. Atau Kuning. Atau biru-biru. Tak kisah. Tapi kita menggunakan asas dulu. Betul tak? Maksudnya kalau kita guna wire color ni, mesti tak salah kalau kita buat wiring. Ayat dia takut tidak salah. Atau salah ke apa ke, takut menyebabkan mudah. Kenapa wire merah kau dekat Swiss?
Memang kat Swiss. Ya, yuk. Kenapa warna hitam kau kat Swiss? Betul tak? Betul, betul. Kalau pergi kat Swiss maksudnya hitam dia salah dah. Yuk buka pelat tu semua hijau. Agak-agak macam mana? Mana wireman tu scammer? Dia Dia tak, bukan scammer. Betul, 2.5. Tapi dia tak nak beli yuk. Dia tak nak beli. Dia tengok kat rumah dia semua Mana ada hijau? Ya, yuk. Betul. Jadi, setuju. Duit tak ada yuk. Nak beli wang modal. Hijau semua. Lepas tu dia maksudnya tidak jujur lah yuk. Menyesatkan orang yang jadi persoalan orang. Apa sah rumah saya yuk? Saya buka pelat ni semua hijau. Yuk duk sembang, kata hijau, hitam, merah, kuning atau biru. Macam mana rumah saya? Ada rumah macam tu? Ada yuk. Jadi elektrik rumah saya boleh pakai. Tapi kenapa colornya semua hijau? Maksudnya dia tak ada kabel color lain ke? Okey. Soalan saya kepada Yuk. Tiba-tiba pelat rumah Yuk tu rosak. Yuk pun lupa. Yuk pergi tutup bekalan elektrik. Yuk buka semua kabel hijau tadi. Lepas tu Yuk tak tahu dah. Yang mana apinya. Yang mana bahagian terminal tu. Agak-agak macam mana? Itu memang mengelirukan lah. Panggil balik wireman, tak sesat ke mana dah, dia pun lari dah. Wireman pun kalau tahu pun tak mengaku dia buat. Jadi agak-agak Yuk yang tak ada kerusuh ni agak termenung tak termenung? Termenung. Termenung. Yuk boleh cari tapi ambil masa lah. Yang sahabat kita ni, Yuk dah tengok YouTube. Rujukan kata, Yuk sahabat kata mesti kena macam ni. Kena macam ni. Yuk sahabat pun dah ada ilmu. Soket kat rumah dah terbakar. Orang tu kata kalau nak tukar, tutup bekalan elektrik dulu, biar selamat. Member pun pergi tutup lah Yuk. Lepas tutup buka-buka hijau belaka. Penuh. Penuh. Mau dia telefon dunia Yuk tu datang rumah dia? Ya, Yuk pula pantang ditanya. Mesti tolong jawab. Tolong jawab. Jadi selesai dah Yuk? Selesai. Okey, kita teruskan lagi Yuk. Okey, apa lagi ni Yuk nombor 2? Okey, kabel. Soket lah. SSO 13A, kita ambil dulu 2 unit. Berkembar 2 unit. Single. Single. Kita buat single. Habis tu tak ada? DB? Kena DB lah Yuk. DB Electric Yuk. Alright. Kat DB air pula Yuk, mana ada. Okey. Jadi Yuk, kita buat lebih nampak senang lagi. Pecahan. Okey. Kita buat simple Yuk. Yang ni kita nak belajar asas dulu Yuk. Nanti Yuk ada buat praktikal ke Yuk? Ada. Nanti Yuk tunjuk macam mana nak tarik wire ni. Mestilah ada teori, mesti ada buat praktikal. Kalau macam tu baguslah Yuk. Diorang ni nak tahu. Neutral. Atau M besar macam tu Yuk. Mudah ya? Betul. Sini kita guna konsep marker hitam sahabat dulu. Nanti kita cari hijau tak ada. Hijau nanti untuk lebih detail. Atau dia panggil dibumikan. Pembumian. Ayat dia pembumian. Okey Yuk. Yang ni pada terminal hijau lah. Betul. Yang Yuk kata kabel dia tadi. Yang ni hitam. Betul tak? Betul. Okey. Yang satu lagi ni Yuk, bahagian kawalan elektrik dia adalah pemutus litar kecil atau MCB. Okey Yuk, benar? Betul. Okey, kita pecah. Okey, kita ambil yang bahagian ni Yuk. Ambil ni satu. Yang ni yang terdapat dalam DB. DB ni Yuk, setiap rumah ada Yuk. Ada. Jadi Yuk pun nampak betul tak Yuk? Jadi pemutus litar kecil ni Yuk untuk bahagian kabel merah atau kabel kuning atau kabel blue. Betul. Kabel biru. Bahagian ni. Jadi kita tadi Yuk nak kata lukis 2 soket Yuk deh. Ya. Okey, soket pertama 1, soket kedua 1. Bahagian binaan soket ni dia ada 3 terminal. 1, 2,
3. 1, 2, 3. Okey yuk. Nak tanya yuk. Yuk dah bagi kerusuh ke apa? Di bahagian terminal ni dia ada tagi tak yuk? Ada? Bahagian atas ni apa dia tulis biasa yuk? Biasa Sikatan wayar dia. hijau earth. Dia buat sikatan dia E yuk, betul tak yuk? Betul. E. Kalau yang sisi sebelah kanan Live. dan sisi sebelah kiri. Kiri. Tapi kena ingat yuk, ini adalah pandangan belakang. Okey, saya akan tunjuk pandangan sebelah berdepan. Yang bawah ni adalah pandangan depan. Dia akan jadi macam ni juga. Tapi ni bahagian penyambungan dengan bahagian hadapan. Jadi yang ni adalah bahagian penyambungan. Okey, yang ni bahagian hadapan. Yang kita nak pakai dah yuk. Yang menghadap tu. Okey. Jadi ni adalah bahagian penyambungan. Jadi kalau yang bahagian belakang, yang kita tengok dulu bahagian depan. Yang ni automatik jadi live. Sebelah kiri neutral. Yang ni kalau kita terbalik yuk, yang bahagian ni akan duduk sebelah kiri. Yang ni akan jadi duduk sebelah sini. Betul tak yuk? Kita kena sebab ini adalah basic yang orang kata dunia elektrik, kelengkapan elektrik yang pakai sekarang yuk. Kalau sahabat tengok balik tu, buka sekarang tu di terbalik mesti ada macam ni. Dia tak akan jadi terbalik ikut lahir dah. Kalau kita terbalikkan boleh short tak? Terbalik shock yuk. Shock macam mana tu terbalik? Boleh jadi macam saya tak nak letak L ni dekat sini. Saya letak L ni dekat neutral, neutral dekat L, E tu kat situ. Ya. Hijau kat sini. Tapi yang ni je terbalik. Tak shock yuk. Yang penting shock yuk tak pergi sambung dua-dua kabel tu. Betul. Betul tak yuk? Jadi konsep litar lengkap, satu in, satu out. In, out. Yang yuk letak ni, yuk kata sini lah, satu sini neutral. Sekarang ni yuk masuk lah sini, neutral sini. Macam tu persoalan dia. Injection daripada lah atas, neutral bawah. Neutral atas, lah bawah. Unit tu hidup ke tidak yuk? Hidup ke tidak? Tetap hidup yuk. Yang penting dia jangan terputus tengah macam ni. Memang takkan hidup. Faham tak? Tapi dia bukan amalan yang baik yuk. Betul tak? Maksudnya yuk dah tahu benda ni telah ditandakan supaya kita ni di aturan yang semua standard, aturan yang sama. Jadi contohlah yuk, kalau saya ni pergi kerusuh yuk pun pergi kerusuh ilmu. Saya membuat konsep terbalik. Yuk akan kata apa? Siapa yang pasang benda ni? Betul tak? Betul tak yuk? Betul. Yuk buat ajaran yang salah. Ajaran salah. Tapi konsep menggunakan elektrik dia masih pakai. Masih pakai. Yang yuk kalau terbalik yang tidak boleh digunakan langsung, ini terbalik kat bawah confirm. Dia akan bagi litar pintas. Betul. Duduklah posisi E ni. Contohnya 3 macam ni. Yang ni atau lah atau neutral. E ni duduk sini atau sini. Confirm. Unit yang kita pakai tu automatic tripping yuk. ELCB tripping. ELCB tripping. Tapi kita ke arah yang ni nanti kita masuk bab yang lain. Merubekkan keadaan. Jadi kita teruskan lagi pendawaian kita. Pada apa ni? Pendawaian asas. Ya yuk. Litar cahaya kuasa ni. Ya, okey. Yang ni kita buang dulu. Okey yuk. Jadi yuk kata nak tarik pergi ke soket ni dia dah ada live. Jadi yang ni yuk saya dah tanda sini live. Yang ni neutral. Yang ni bumi. Jadi diorang yuk pendawai ni memang konsep dia menarik sistem pendawaian daripada pusat agihan dia adalah DB terus pergi ke soket outlet yang diorang nak pasang. Soket outlet ni tak kisahlah yuk nak letak mana sesuka hati yuk lah. Yuk kata nak letak di bahagian bawah dapur ke, bahagian dinding atas ceiling ke, tak kisah. Itu adalah kehendak. Tapi wiring perlu dipasang mengikut aturan yang betul. Nanti yuk dia akan ada aturan tak betul ni perlu disahkan juga. Okey, sekarang ni kita tarik dulu warna merah yuk. Ambil ni. Sebelum tarik breaker ni yuk, saiz berapa yuk? Nak tanya yuk ni. Saiz 20 M.
Saiz dia 20M. Yang ni mesti standard ke yuk? Standard. Dengan Saiz kabel saiz kabel tak ada yuk? 25mm. Jadi MCB 20A untuk saiz kabel 2.5. 2.5. Yuk, betul tak yuk? Betul. Jadi, Maksudnya MCB ni akan bila overcurrent, dia akan terpelantik dahulu sebelum kabel dia terbakar. ya betul. Nanti soalan ini yuk, kita lebih jelaskan tentang saiz, kenapa dia menentukan saiz yuk. Okey. Betul tak yuk? Betul. Nanti sahabat keliru yuk, yuk nak cerita yang tu lagi nanti. Betul. Tapi idea yuk nak teratur dah ada dah. Pasal yuk belajar 2 tahun baru yuk tahu kan itu. Kemah yuk. Okey yuk, daripada keluaran MCB ni, dia mestilah sambung ke sini. Betul. Betul tak yuk? Dia tak ada pakai Swiss lah? Tak ada Swiss lah? Tak ada Swiss lah. Nama Swiss. Ni apa dia tadi? Swiss. Apa dia yuk? Swiss. Swiss socket outlet. Saya ingatkan macam Swiss lampu juga ada Swiss. Tak ada. Tak ada yuk. Tak ada. Jadi kalau tengah jalan ada Swiss lagi jenuh yuk. Maksudnya ada lagi one way one gang. Kacau. Kacau yuk. Maksudnya owner tu nak macam tu boleh? Owner nak macam tu? Yang penting owner bayar yuk duit yuk. Jangan sembang saja. Dia cakap apa, kalau nampak macam ada bahaya-bahaya tu, dia boleh off kat situ. Boleh off situ? Dia masa tu kat ruang tamu, dia off kat ruang tamu. Memenuhi kehendak pelanggan, layan tak? Layan je. Layan. Padahal boleh dia off dekat DB yang ada tu. Boleh. Tapi dia cakap nak buat Swiss. Tapi yang syarat ingat Swiss yuk, tu, saya bagi Swiss yang berlampu yuk. Saya suka. Yuk boleh tak? Maksudnya kalau dia on Swiss ni, lampu menunjukkan bekalan tu disambung. Betul. Nanti dia putus, maksudnya lampu tu boleh. Ini menunjukkan owner tu nak kita layan je. Yuk, biasa wiring 1,000. Yang ni kerana kehendak tu 3,000 yuk cah dia. Wow. Dia nak sangat kan? Dia nak nampak kat dinding tu banyak sangat Swiss. Tapi salah ke tidak? Tak salah. Tidak salah. Itu ayat yang pertama yuk. Okey yuk, kita teruskan lagi. Wire neutral ni mesti pergi ke neutral lah. Neutral. Masuk macam tu yuk. Jadi wire earth ni yuk, kita buat putus-putus. Jadi kita buang yang ni. Wire earth putus-putus putus-putus. Dia corner pun putus-putus. Lepas tu dia atas. pergi naik atas. Pergi ke E. Alright. Jadi point kita adalah 1 2 3. Dah complete yuk. Wiring dia mesti 1 2 3. Betul. Dah complete. Jadi apa ceritanya soket 1 ni SSO 13A nombor 1, SSO 13A nombor 2 yuk. Macam mana tadi pula? Yuk kata 2 unit. Ni 2 unit ni. Tapi macam mana nak buat yuk? Macam mana pula? Yuk kena tarik juga wire yang sama. Tarik wire sama, pergi sana. 20M ni, pergi ke sini, bawa lagi 3 wire. Boleh? Ayat dia? Boleh. Boleh. Jika owner tu banyak duit. Banyak duit dia bayar yuk. Okey. Dia kata saya tak nak kamu buat wiring jampu-jampu sambung-sambung macam ni. Saya nak satu. Boleh. Saya nak satu pula, satu sekit. Satu wiring. Boleh. Boleh yuk. Banyak duit owner tu. Owner tu memang dia nak jaga. Dia daripada Megah Holding kot. Megah Holding kali yuk. Boleh tu. Nanti Megah Holding grup Megah Holding. Okey, faham. Okey yuk. Jadi konsep adalah wiring kita litar kuasa ni yang adalah standard yuk. Standard dia adalah 1 litar 2 soket. Jadi yuk, biasa wayar main tu dia tarik macam ni yuk. Dia jumper kat sini, dia terus pergi ke E. Lepas tu sini live, sini neutral yuk. Dia ambil kabel live ni yuk. Dia jumper kat sini. Pergi situ. Betul tak yuk? Lepas tu neutral ni yuk. Dia jumper neutral ni. Dia pergi ke sini. Dia jadi nampaklah benda macam tu yuk. Yang ni kita padan dulu yuk. Yang ni kita sembang tadi. Kabel ni sama ke dengan 2.5 tadi? Ya yuk. Jadi kabel jumper macam ni. Kita tag sini, tag sini, tag sini. 2.5 mm juga. Kita tarik sini yuk. Kita tag sini, tag sini. Dia tetap dia 2.5 mm. Beres. Okey. Yuk nak tanya satu soalan lagi. Apa tu yuk? Sekarang ni dia 2. Katakan Yuk nak pakai satu lagi kat bilik tambahan Yuk. Kecil je bilik buat store je. Ya. Boleh tak Yuk beranak kat sini? Yuk nak beranak lagi? Kat yang poin yang
loop yang terakhir ni, Ya. banyak lagi buat macam yang dia ambil kat sini kat mak tadi. Kalau ikutkan aturan selamat yuk lita kuasa, dia kena tarik lita baru yuk. Oh. Tapi yuk nak tarik sebab yuk cakap sini tak ada jarang ada load guna. Tapi yuk nak pergi rumah bilik sebelah. Tak ada masalah yuk jika dalam kawalan syarat yang dia kena pakai. Saiz kabel yang sama, pemutus lita ni tetap kena kawal dia. Jadi apa fungsinya pemutus lita ni yuk? Memastikan kabel yang dikawal dia. Jadinya ayat dia memastikan untuk melindungi saiz kabel dengan kelengkapan dia pakai. Tidak melebihi nilai yang pemutus lita ni yuk. Maksudnya kalau macam hari raya kan. Adik-adik yuk semua balik. Ini guna, bilik yang tadi pun guna juga. Ya, biasa yuk kat rumah yang sahabat-sahabat kalau dunia dekat luar ni, dunia kat luar yuk, bukan dunia yuk. Dunia kat luar. Dia menggunakan plug extension wire yuk. Banyak-banyak lagi ya. Banyakkan lagi yuk. Jadi budaya yang dekat rumah ni yuk tidak boleh dikawal. Tapi hanya mengawalkan dia yuk. Bukan demo yang kawal. Bahagian DB yang kawal demo yuk. Kalau diorang demo ni buat kerja ngaruk dalam rumah tambah pelak tu yuk, jangan ubah benda ni yuk. Dia yang selamatkan kita. Dia yang selamatkan kita. Dia yang lebih pandai. Ya, macam yuk sendiri yuk. Dekat bilik ni yuk ada 10 peti ais. Ya rumah yuk. Tak kisahlah rumah yuk. Kalau yuk bukan game megah hoding, yuk beli sebiji je. Ini game megah hoding yuk. Ada bilik semua ada peti air. Betul jadi yang penting yuk kalau macam tu jawapan dia yuk, sini dia pakai 5 unit peti ais. Contoh yuk satu peti air dah berapa M? Peti ais. Jadi contohnya dia pakai satu peti ais 3 M yuk. Jadi 3 kali 5 dia dapat 15 M. Betul tak yuk? Betul. Jadi kawalan kita 20 M yuk. Tidak lebih lagi. Selamat tak saya kabel yang yuk cakap tadi? Masih selamat. Sedangkan dia pakai 5 unit peti ais. Lepas tu yuk pun tambah lagi lah pula pergi ke bilik sebelah. Yuk pakai komputer sebab yuk di tangan di hujung jari. Yuk kena buat konten tu dengan yuk kena update video konten yuk komputer. Jadi yuk pakai sini hanya 1 M sahaja. Jadi 15 plus 1 dapatnya 16 masih selamat dalam lagi. Kawalan selamat. Tapi kadang kabel tu kalau boleh janganlah sampai hampir-hampir kan. Sebab dia akan jadi macam panas-panas suam. Ya, panas-panas suam yuk Jangan pergi simbah air pula yuk. Tapi dalam kawalan yang kita tetapkan 20 M ni selamat. Dalam selamat kalau dah capai 21 yuk M dia. Ni rumah kita tidak terbakar yuk. Tapi pemutus lita breaker kecil ni dia akan terpelantik untuk menyelamatkan sistem kerosakan bahagian elektrik yuk. Maksudnya dia tidak terbakar. Jadi dia menyelamatkan lagi. Yang silap yuk, wireman tu datang yuk yang jenis nak cari duit saja. Bos, ini kenapa tidak tukar ni? 20 kasih 30 lah. Itu wireman ilmu sesat. Ya, ini bukan yuk kadang-kadang amalan salah lah. Menyebab risiko datang kepada pengguna bukan risiko kepada dia. Dia yuk duduk minum air dekat tepi pantai seduh air kelapa yuk. Dapat duit yang 1000 tadi. 1000 tadi. Tukar ni RM10 je. Pada RM2 lah tu. RM2 lah tu. Untung. Tapi membernya. Tapi tengah dia minum masa terbakar tu dia turun juga. Orang sebut nama dia. Ya, tapi membernya bayar kat dia ni yuk. Sehelai sepinggan. Itu nanti kenapa jadi sehelai sepinggan tu dunia lain yuk. Jadi jelas yuk. Jelas yuk. Kemah yuk. Kemah. Kalau yuk ni jadi pengajar yuk, berarti habis kali. Manti habis. Habis yuk. Yuk dunia yuk mengeluarkan lesen. Jenuh yuk. Jenuh. Tapi lesen tu dipegang oleh kawalan yuk. Betul tak yuk? Betul. Kalau yuk ni panggil lagi ahli masjid 5 orang mari dengar video apa yang kita ajar ni yuk. Nak balik tu yuk bagi lesen dia belaka. Mampu yuk. Maknanya ramai sangat dah. Sudah nyepakat buat wiring tanpa kelulusan orang jenuh yuk.
tak dikawal. Tak boleh. Jadi kawalan orang yang pendawai ni pun dikawal. Jadi bahagian yang dikawal tu adalah satu bahagian yang bertanggungjawab untuk kawal-kawal benda ni. Supaya kawan ni selamatkan sahabat dan semua orang supaya tidak berlaku kemalangan. Dia selamatkan bangunan-bangunan dan rakyat Malaysia. Ya, kalau tidak yuk jadi macam ni, mengajar je. Okey, terbaik sahabat. Kalau konten dunia yuk ni menjadi satu ilmu sebagai satu contoh dan untuk mudah faham dan menjaga nyawa anda dan juga nyawa dunia yuk. Ya, subscribe, komen dengan like. Terbaik yuk. Baik yuk. Oh yuk memang maju dah ke depan ni yuk. Yuk maju ni. Ya, terbaik.